Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna lillahi. Wah, teruk. Dua lelaki termasuk seorang warga Bangladesh maut manakala 3 individu tempatan cedera dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Tanjung Malim ke Lembah Beringin di Lebuh Raya Utara Selatan pada 8 April 2025. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor berkata, lelaki 51 tahun iaitu pemandu lori Fuso meninggal dunia di Hospital Slim River manakala kelindannya yang juga warga Bangladesh berusia 30 tahun maut di tempat kejadian. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan jenis Toyota bergesel dengan lori Fuso, menyebabkan lori berkenaan hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah lagi lori Scania. Namun, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna lillahi. Wah, teruk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Lembah Beringin lepas balik Tanjung Malim ah. Lompat divider lah ni.